Sis, doktor dah selesai buat pemeriksaan tadi. Berdasarkan keputusan pemeriksaan, untuk keadaan sis sekarang ada dua pilihan rawatan yang sesuai. Setiap rawatan mempunyai kelebihan yang berbeza. Sis tengok skrin ni ya, doktor akan terangkan satu persatu supaya sis lebih mudah faham. Yang pertama ialah HIFU. Ini ialah rawatan tanpa pembedahan, tidak invasif dan tidak memerlukan tempoh rehat. HIFU menggunakan tenaga ultrasound untuk merangsang tisu di bahagian dalam bagi membantu meningkatkan kekencangan. Kebiasaannya, rawatan ini dilakukan mengikut beberapa sesi. Berdasarkan keadaan sis, doktor menganggarkan sekitar 4 sesi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kala ini pula ialah vaginoplasti. Berbeza dengan HIFU, prosedur ini memulihkan secara terus lapisan otot yang telah menjadi longgar. Sebelum prosedur dimulakan, doktor akan memberikan ubat bius setempat. Jadi, sepanjang rawatan, sis biasanya akan berasa selesa. Jika sesuai dengan keadaan sis, kebiasaannya prosedur ini hanya perlu dilakukan 1 kali sahaja. Jadi untuk keadaan saya, doktor lebih cadangkan rawatan yang mana? Berdasarkan pemeriksaan hari ini, doktor lebih cenderung mencadangkan vaginoplasti. Sebabnya, tahap kelonggaran otot sis agak ketara. Jadi, jika hanya melakukan HIFU, hasilnya mungkin tidak mencapai apa yang sis harapkan. Manakala, melalui vaginoplasti, doktor lebih dapat memulihkan secara terus lapisan otot yang telah pun longgar. Jadi, hasilnya biasanya lebih jelas untuk keadaan seperti sis. Walau bagaimanapun, bukan semua pelanggan yang datang perlu menjalani pembedahan. Jika tahap kelonggaran masih ringan, HIFU juga merupakan pilihan yang sangat sesuai. Saya agak risau masa buat nanti, sakit tak doktor? Tak perlu risau ya, sebelum prosedur dimulakan, doktor akan memberikan ubat bius setempat. Jadi sepanjang rawatan, sis biasanya hanya akan terasa sedikit tekanan atau sentuhan ringan dan rasa sakit adalah sangat minimum. Selepas rawatan, doktor juga akan menerangkan cara penjagaan supaya proses pemulihan berjalan dengan baik. Baik doktor, sekarang saya lebih faham. Terima kasih. Sama-sama sis, yang paling penting bukan memilih HIFU atau vaginoplasti. Yang paling penting ialah memilih rawatan yang benar-benar sesuai dengan keadaan sis. Sebab itu, doktor akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan menerangkan setiap pilihan dengan jelas sebelum sis membuat keputusan untuk menjalani rawatan.